Apa akan terjadi kalau rantai motosikal putus ketika 200 km per jam? Bayangkan anda sedang menunggang pada kelajuan 200 km per jam, tiba-tiba bang, rantai motosikal putus. Apa yang sebenarnya boleh berlaku? Ramai ingat motosikal akan terus tercampak. Hakikatnya ia bergantung kepada bagaimana rantai itu putus. Jika rantai hanya terputus dan jatuh ke jalan, enjin akan terus berpusing, tetapi kuasa tidak lagi dihantar ke roda belakang. Motosikal akan mula memperlahankan kelajuan secara semula jadi. Walaupun masih berbahaya kerana berlaku secara mengejut, penunggang masih berpeluang mengawal motosikal jika kekal tenang. Tapi senario paling berbahaya ialah apabila rantai yang putus tersangkut pada sproket atau menghempas ke swing arm. Dalam keadaan ini, rantai boleh menyebabkan roda ke belakang terkunci tiba-tiba. Jika roda belakang terkunci pada sekitar 200 km per jam, tayar boleh mula menggerongsor, motosikal hilang kestabilan lalu menyebabkan kemalangan yang sangat serius. Dalam kes yang lebih ekstrim, rantai yang tercampak juga boleh memecahkan penutup enjin, merosakkan sistem transmisi atau menghentam kaki penunggang. Sebab itu, jangan abaikan penyelenggaraan rantai motosikal. Pastikan ketegangan rantai mengikut spesifikasi pengeluar. Rantai sentiasa dilincirkan. Tukar rantai dan sproket apabila sudah haus atau mempunyai tight spot. Elakkan memaksa motosikal dengan wheelie ataupun percaturan agresif jika rantai sudah uzur. Ingat, rantai mungkin nampak kecil, tetapi pada kelajuan tinggi ia adalah komponen paling penting yang menentukan sama ada anda selamat sampai ke destinasi ataupun tidak. Jaga rantai dan jaga nyawa.